Geliaran kali ini memperlihatkan kempen perkauman yang luar biasa bersifat identiti dan hampir sepenuhnya mampu menyemai unsur-unsur pemecah belahan di kalangan masyarakat di dalam negeri dan negara. Saya percaya ini akan menimbulkan dan terus mewujudkan kegelisahan serta perasaan syak wasangka di kalangan rakyat, terutamanya antara kaum Melayu dan kaum bukan Melayu. Kaedah ini bagi kami merupakan satu hala tuju yang tidak membantu ke arah memajukan Negeri Sembilan maupun Malaysia kerana isu-isu asas seperti ekonomi, tempatan, peluang pekerjaan, generasi muda dan pendidikan anak-anak, kos sara hidup serta kebajikan rakyat yang seharusnya diberikan fokus telah diabaikan sepanjang kempen pilihan raya, terutamanya daripada pihak lawan Pakatan Harapan. Sementara menanti pengesahan rasmi pagi esok, kesemua 36 calon Pakatan Harapan akan turun menyantuni rakyat Negeri Sembilan di kawasan masing-masing sebagai tanda penghargaan dan terima kasih di atas sokongan dan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Dan mulai Isnin, calon-calon yang telah dipilih oleh rakyat Negeri Sembilan akan melengkapkan pasukan masing-masing supaya khidmat kepada rakyat diteruskan dan mendahulukan politik nilai, prestasi dan juga perkhidmatan kepada rakyat dengan sebaik mungkin. Kita ucapkan terima kasih kepada pengundi-pengundi Negeri Sembilan dan tahniah kepada yang mendahului, dan semoga kita akan dapat membentuk ataupun kita akan dapat mendengar kerajaan yang stabil pada masa depan. Terima kasih.